Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carry lah kawan-kawan. Selamat pagi. Kita kupik durian kawan-kawan. Tapi durian ni dah 2 hari. Kak Nur nak buat sambal tumis durian ikan bilis. Jadi Kak Nur nak kupik durian ni untuk buat sambal. Ini durian barulah, tapi 2 hari dah ada 2 hari pun. Masuk hari ni 2 hari lah sebab semalam dibagi oleh kawan Kak Nur, jiran juga. Okey. Sebab ini kan dah ranum nampak ni. Ni dah ranum kawan-kawan. Nampak? Okey, hari ni kita nak bercerita selalunya secara yang kita tahulah kan. Kita cerita sikitlah. Ilmu-ilmu yang macam jampi-jampi kan. Selalunya ilmu-ilmu yang begini ada dia punya pewaris. Dia macam nenek Kak Nur, dia mewarisi tu daripada mak dia. Okey, mak dia, ayah dia, dia macam tu lah. Dia ada waris. Dan selalunya ilmu-ilmu yang begini ada dia punya penjaga. Yang kita panggil penjaga tu ialah saka. Okey, Kak Nur cerita sedikit lah. Okey, sebab tidak dinafikan sebenarnya benda-benda begitu memang ada. Dan kita pun tak boleh nak kata oh tak boleh lah sebab kan mereka non-Muslim. Jadi ilmu tu memang mereka warisi daripada dulu. Sedangkan yang Muslim pun ada juga kan yang waris-waris seperti itu. Ada keluarga yang tahu, ada keluarga yang tidak tahu. Macam Kak Nur tahulah sebab kedua-duanya ada. Okey, tapi mereka tidak panggil saka tapi pemanggil penjaga. Okey. Macam nenek Kak Nur, dia bukan yang ganas-ganas tu tak. Kalau ada kan yang akunya jenis yang jahat-jahat tu bukanlah. Macam Kak Nur rasa Kak Nur pernah cerita dulu yang nenek punya tu pernah menampakkan diri di depan Kak Nur ketika Kak Nur berusia 9 tahun kan. Kak Nur pernah cerita tu seorang perempuan yang cantik macam perempuan, kalau diikutkan macam nak kata itu macam perempuan Melayu lah. Dia bentuknya, wajahnya sangat-sangat cantik. Okey, sangat-sangat cantik. Berpakai bunga melati dan sanggul dan kebaya hitam dengan kain yang agak sedikit gelap gitu. Nak membawa ke coklat pun tak ada kain batik. Kain batik yang lipat belah sikit kat bawah. Memang cantik dan Kak Nur nampak itu ketika Kak Nur berusia 9 tahun. Dan nenek mengakuinya benda tu, dia kata benda tu ialah kepunyaan dia. Okey. Dia kata nenek punya. Macam itulah. Itu yang Kak Nur nampak. Dan tak pernah pula Kak Nur nampak yang mengeri-ngerikan. Tak pernah. Sebab setiap ilmu itu memang ada penjaganya. Tapi sebenarnya ikut perubatan, pilihan tu pada kita sebenarnya. Sama ada. Tutup dulu lah kawan-kawan. Lalat. Tutup dulu. Sebabnya pilihan tu pada kita. Sebabnya kalau kita tak mengambilnya, kan ada pilihan. Kalau kita tak ambil, ahli keluarganya macam diri sendiri tak boleh nak lepas kan. Tapi tidak adalah wujud yang mengganaskan seperti kawan-kawan biasa tengok kat TV ke apa ke kan. Memang ada, tapi syukurnya masa nenek pergi tu tak adalah sesusah itu. Tak ada. Dia okey saja. Tak tahulah kalau dia punya tu dah diambil sebabnya Kak Nur memang tidak pernah ambil. Begitu juga dengan ayah. Okey, ayah juga memiliki, dia punya ayah dialah pahlawan. Dia berbaju songkit, dipanggil Panglima Hitam. Ayah ada 2. Yang Kak Nur tahulah ada 2. Satu yang Panglima Hitam, Kak Nur tak tahu yang itu siapa yang ambil. Dan juga satu lagi harimau. Yang harimau tu Kak Nur pernah nampak, tapi bukan ditunjukkan bertukar je. Tak. Dia cuma bila bulan mengambang, selalunya ayah akan mengalami macam ada bengkok di belakang tulang dia.
Itu Kak Noh saksikan sendiri. Belakang dia tu ayah membungkuk tu ada macam bungkulan tulang harimau. Tapi tak adalah muka ayah tu berubah tu, tak ada. Cuma ayah akan merasa sakit macam itulah. Begitu saja ketika bulan mengambang. Itu saja. Tak ada yang bentuk yang bukan-bukan tu, tak. Tetapi yang nenek punya pernah, sebab yang ayah punya kan Kak Noh awal-awal masa ayah masih hidup, ayah bagi tahu, dia kata, nak tak kau ambil ayah punya. Kak Noh awal-awal tolak kan, sebab Kak Noh kata Kak Noh tak, nanti susah ayah nak susah saya nanti nak mati ya. Dia kata benda-benda begini ayah pun tahu kan, Islam tak boleh, kata. Jadi ayah tidak memaksa Kak Noh ketika itu. Bila ada berlaku penolakan benda tu, alhamdulillah lah benda tu tak ada Kak Noh. Tapi diambil oleh adik Kak Noh yang nombor 2. Dia mengambil sedikit lah daripada ayah. Kak Noh tak tanya juga dia berapa banyak yang ayah adik ambil, tapi memang dah diambil lah. Okay. Yang nenek punya ni sebenarnya tidak ada waris lain. Kak Noh tak tahu benda tu diambil oleh siapa dan diikut ke mana. Sebabnya selang beberapa bulan setelah Kak Noh dengar nenek tak sihat, Kak Noh memang tak pergi ziarah dia atas sebab-sebab itulah. Sebabnya kita tak boleh nak jumpa dia secara direct ketika dia tak sihat. Untuk keselamatan keluarga, Kak Noh tahu ini akan dilihat oleh keluarga Kak Noh sebelah nenek. Kak Noh hanya berkongsi apa yang Kak Noh rasa sesuai. Bukan untuk tu tak ada. Sebab ini ilmu. Kita harus tahu dan benda ni wujud. Bukan untuk menghina ataupun menjejaskan reputasi. Tak. Sebab mereka ada hak. Sebab nenek Kak Noh tak Islam. Mereka ada hak untuk ilmu itu dan kita menolak dengan cara kita. Itu hak kita untuk mempertahankan iman kita sebab itu bercanggah dengan Islam. Okey, itu. Nenek punya tu sebenarnya pernah hadir di rumah Kak Noh. Yang perasan hanya suami Kak Noh. Suami Kak Noh yang nampak dulu. Dia nampak kelibat perempuan pakai baju tu di dapur Kak Noh. Okay, dia nampak itulah pada mulanya. Tapi dia tak cerita kat Kak Noh. Lepas tu kawan cerita, dia bagi tahu, Kak Noh cakap kat suami kenapa tak bagi tahu. Setelah tu dia menunjukkan sosok dia tu pada Kak Noh. Kak Noh nampak benda tu kelibat, Kak Noh tengah pergi dapur, Kak Noh nampak kelibat perempuan lalu masuk kat bilik anak. Bentuk yang sama. Pakai baju kain batik dan Kak Noh nampak kain batiknya saja. Lintasan tu laju. Kak Noh toleh dah tak ada. Sebab kita nampak macam di hujung mata ni kan, kita baru nak toleh dah tak ada. Gitu macam tu. Mulanya Kak Noh jadi macam takut lah sebab kita takut diganggu anak kita kan. Alhamdulillahnya taklah. Dia bukan menunjuk yang bukan tak ada. Lepas tu lama-lama tu Kak Noh dah jadi tak selesa. Tak selesa tu Kak Noh terus cakap lah macam ni. Pergilah engkau, dengan agak nada tinggi sikit lah, ada ketegasan. Pergilah, jangan datang sini lagi. Aku tak ada perjanjian dengan tuan punya, awak punya tuan. Macam tu lah dalam bahasa orang asli. Tak ada perjanjian, pergilah, jangan datang lagi. Tak perlu sebab tak ada perjanjian aku dengan tuan kau. Pergilah. Alhamdulillahnya lepas tu Kak Noh baca Yasin, baca 3 baca selawat apa semua dekat garam kasar dengan sedikit lada hitam dan Kak Noh tabur di sekeliling rumah Kak Noh lah. Dalam rumah ni di setiap tu Kak Noh tabur. Alhamdulillahnya benda tu tak datang lagi sampai sekarang. Okey, sambung, ada iklan sikit. Okey, Kak Noh sambung. Jadi Kak Noh buat macam tu, alhamdulillah benda tu tak datang lah. Okay. Sampailah sekarang, sehingga beberapa minggu selepas itu Kak Noh dengar nenek dah meninggal. Disebabkan itu juga Kak Noh tidak balik ke rumah masa kematian nenek. Dan sebab itu Kak Noh juga tak marah pada keluarga tentang kenapa Kak Noh tak balik, dan mereka marah. Tak kisahlah maki hamun mereka pun Kak Noh menerimanya sebab mereka juga tidak faham untuk penjelasan kita bahawa kita tidak boleh mewarisi apapun daripada ilmu tu walaupun ilmu yang berbentuk baik. Sebabnya dia bercanggah dan Kak Noh tahu baik-baik perkataan bacaan tu ialah menyeru kepada makhluk yang lain. Jadi kita takut untuk menduakan Allah. Okay? Sebelum Islam pun Kak Noh dah bertahan, takkanlah
setelah Islam Kak Noh nak Kak Noh mesti perkuatkan bahawa tak kisahlah apa pun orang cakap, keluarga-keluarga yang tak Islam cakap, Kak Noh masih menerimanya dan Kak Noh maafkan. Sebab mereka tak tahu. Dan mereka juga, kita tak perlu nak jelaskan dekat mereka, tak boleh sebabnya benda begini tak perlu. Sebab mereka juga ada hak untuk mempertahankan warisan itu, dan kita juga ada hak atas kita punya akidah. Sebab itu Kak Noh tak pernah marah kalau Kak Noh dengar mereka cakap. Kalau marah depan Kak Noh pun tentang pasal tak balik bertahun-tahun sebab tak jumpa nenek. Rindu orang yang bersama dengan kita, orang yang membesarkan kita, masa bukan kita tak rindukan. Tapi atas dasar yang sama, sebab kita takut nanti kita macam perjumpaan dia last tu takutnya tersangkut kita dengan benda tu. Okey, orang kata Saka ni dia macam mana dia tak ikut pun dia akan tetap memantau. Katanya macam itulah. Kak Noh tak tahu, sebab bagi Kak Noh Allah yang menjaga Kak Noh, Allah yang memelihara Kak Noh, Allah yang sebaik-baik penjaga. Betul tak? Jadi kita tak perlu yakin dengan benda-benda lain. Dengan izin Allah sebenarnya. Jadi dalam bab yang itu, sebab itu Kak Noh tak peduli sangat. Sebab Kak Noh tahu kalau mungkin orang kata mana ada boleh je ambil yang elok-elok. Tak, sebabnya baik-baik setiap jampi, tak kisahlah jampi yang elok pun, dia di hujungnya akan ada penyeruan pada makhluk lain selain Allah. Itu yang kita kena faham. Mungkin orang kata, oh boleh je ambil ilmu-ilmu macam tu. Tak. Kalau petua, yes, Kak Noh ambil. Sebab itu tak bercanggah. Sebab tak ada tu. Tapi bila jampi, tak kisahlah jampi tu demam ke, semua ke, apa ke, Kak Noh takkan ambil. Sebab Kak Noh tahu. Sebab Kak Noh pernah dulu ada memiliki dia begitu. Di awal tu mungkin okey. Sebab baik-baik dia macam pantun saja kan, okey. Tapi ingat di hujung itu, untuk bagi menguatkan ilmu itu, untuk bagi penyembuhan, kita kena menyeru pada makhluk lain. Itu yang akan menjadi kita bercanggah dengan ajaran Islam. Dan itu juga yang Kak Noh pertahankan. Sebab itu Kak Noh tak nak. Sebab Kak Noh tahu benda tu tak boleh. Memang awalnya nampak okey, tapi penyeruan itu seolah-olah kita berakidahkan kepada makhluk itu. Sedangkan Islam tidak membenarkan. Jadi, tapi macam Kak Noh cakap, kalau petua-petua, Kak Noh ambil. Macam, oh kalau demam kita makan ini. Lepas tu kalau cerit berit makan ini. Ilmu-ilmu yang macam tu, petua-petua yang macam tu, Kak Noh pegang. Kak Noh simpan. Sebab itu bagus. Sebab tak ramai yang tahu dan kita boleh berkongsi dan kita boleh amalkan itu. Setiap apa pun kita kena bertegas. Sebab kita masuk Islam bukan hanya orang kata kulitnya saja. Tapi kita Islam pada intinya. Dari sekecil-kecil tu pun orang kata daripada wajib, wajib, makruh, sunat, haram, semua tu kita kena faham. Subhah, hatta subhah tu pun kita rasa was-was, tak boleh. Dia macam tu, kita kena pertahankan yang itu. Akidah tu, kita tak boleh main-main. Macam tu. Sebab Kak Noh dapat Islam bukan lahir-lahir dah Islam. Kak Noh Islam memperjuangkan Islam tu macam seolah-olahnya pisau di leher, diugut untuk mati. Sama ada memilih Islam atau nak hidup. Of course kita pertahankan Islam. Betul tak? Dia macam tu kawan-kawan. Okay, itu saja. Supaya kawan-kawan sedikit faham, ada ilmu yang kita kata, oh boleh ambil ni, tak. Kalau untuk jampi, memang kita tak boleh. Sebab Kak Noh tahu setiap bacaan tu ada penghujungan penyuruhan kepada makhluk lain. Kak Noh memang kata tak boleh. Tapi petua, silakan. Sebab petua itu, dia macam survivor untuk kita hidup kalau kita kena apa-apa. Itu saja yang kawan-kawan. Kepada saudara-saudara Kak Noh semua, Kak Noh minta maaf kalau Kak Noh buat video ni mungkin menyinggung. Tak ada niat. Kak Noh hanya berkongsi apa yang Kak Noh tahu dan apa yang perlu Kak Noh tegaskan. Kak Noh tetap berpegang bahawa diri Kak Noh adalah orang asli dan adat Kak Noh masih boleh, selagi tidak bercanggah, Kak Noh masih boleh pertahankan. Tapi kalau ia bercanggah dengan akidah, Kak Noh kena pertahankan akidah Kak Noh. Okey, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.